Sekejap, saya cek remote. Saya cek remote guys. Sorry guys. Remote tak jumpa lah. Sikit ke? Tak ada lah. Oh sinilah. Kan aku cakap ada. Jumpa pula. Okay, dah jumpa. Kejumpaan remote nombor 1 dan nombor 2. Jom kita buka lagu raya dan kita akan bernyanyi sama-sama. Assalamualaikum. Hai, mana sahabat ini? Saya nak dari kawan dah. Mulai. Jadi bunyinya mulai. Lagu Kelip-kelip. Lagu Kelip-kelip Kelip-kelip Kelip raya. Kelip-kelip raya. Lagu gitu dulu. Kelip-kelip lah, kelip-kelip. Ketepak, ketipak, ketipung. Aku baju lagi dah beli ke belum? Kelap-kelip. Kelap ke? Ya. Eja kelap macam mana? K-E-L-A. Asal ki tu? Kimak. Tu nampak tu. Mana? Kelip raya, nampak muka. Ni ya? Ya tu. Okay guys. Saya Kita buka lah. Ini korang aja sebab kalau tak, okay, jangan cakap macam tu, geng. Tak salah. Janganlah fitnah, geng. Tim sampah. Dan terima kasih. Bagi tahu kalau tak, saya tak tahu yang tim saya sampah. Apa dia ni? Mana buat nak buat tak? Tak tahu kan? Apa nanti nak puasa? Saya nak tinggal puasa sebab tak sihat. Apa tak nyanyi je dia ni? Suara saya tak sedap lah guys. Suara saya biasa sangat. Ini macam saya kira. Salah je. Baju raya warna apa? Berkelip-kelip indahnya hari raya. Jadi nak dua raya tak? Ha? Kalau korang nak bagi dua raya, saya okey je. Abang ni pernah potong mulut tak? Pernah. Aku rindu Nabila. Saya tak rindu pun. Sedapnya suara Abang Denny. Terima kasih. Sedapnya suara Abang Denny. Terima kasih. Duit hotel je jangan lupa bayar kat aku. Semalam aku tolong bayar lah. Masa je. Semalam mana ada dia. Dosa lah. Duduk rumah seorang je ke yang lain. Dengan editor. Abang Denny idol lah. Terima kasih. Oh indahnya hari raya. Tapi dia tinggi sangat lah. Abang Denny. Apa korang nak cakap ni? Kenapa semua keluar tim? Sebab dia orang tak tahu lah. Dia tak tahu kan? Dia ni belanja. What the heck is that? I don't like this man. Dia minat lah dekat Abang Denny. Terima kasih. Perempuan cantik aku cakap kau punya. Adem. Bukan Adem. Dan suara memang patut di karaoke. Jom kita pergi karaoke. Korang ambil saya. Kita pergi karaoke sekarang. Oh my god. What the heck? Mana pijat? Tak tahu. Sebab topi comel. Kalau tak comel. Ya elah, wait, dah ni dia. Indahnya hari raya. Saudara yang jauh kembali. Hai user babat. Sebab topi comel. Ya, sebab topi comel. Ternyata lelaki semua tak puasa. Kecuali Am Hakim. Saya fikir, what the heck? Dia menipu. Dia ni tak keluar tim ke? Saya tanya. Tak, saya tak keluar tim. Saling bersama. Mudah-mudahan. Oh, dia ni siapa yang kat belakang? Editor. Awak ikhlas ke nak jaga saya? Saya ikhlas nak jaga awak. Awak dia ni ada berapa adik-beradik? Saya ada ramai adik-beradik. Dia ni tak pernah puasa. Jangan nak fikir. Terima kasih info. Terima kasih bagi tahu. Kalau tak saya tak tahu ya. Topi itu comel. Feature tim sampah. Terima kasih bagi tahu. Abang. Terima kasih abang bagi tahu. Kalau tak saya tak tahu yang ni tim sampah. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum. Kalau tak saya tak tahu yang tim saya tim sampah abang. Kalau abang bagi tahu, saya dah tahu bang. Terima kasih bang sangat-sangat. I love you so much. Nak dekat raya pun kau cik pasal dengan orang. Itu best. Terima kasih bagi tahu. Kalau tak saya tak tahu deh. Terima kasih sangat-sangat. Nak raya dah ni. Buat boleh sikit. Aku tengok video sampai dia. Terima kasih deh. Assalamualaikum deh. Terima kasih. Macam mana nak masuk TM? Sorry banyak. Umur 12 tahun tak boleh deh. Adik pergi belajar dulu deh. Sumpah deh. Ini bukan nak ini deh. Tapi adik kena belajar dulu. Umur 12 tahun belajar dulu.
Alhamdulillah. Farah mana? Farah kat rumah. Farah kat rumah sekarang kan. Seandainya ku diberikan peluang, ingin ku merasakan kenikmatan kemanisan hari raya. Jika masih ada yang sedapnya suara Madini, terima kasih. I love you so much. Terima kasih guys. Selamat Raya guys. Penyanyi Indah Making. Terima kasih. Alah, menyampahnya. Alah, terima kasih. Terima kasih dek bagi tahu sebab menyampah dek. Adik kenapa masuk live saya kalau menyampah dek? Terima kasih dek. Tak nangis tak abang dah. Saya suka dia ni dek. Biar dapat guys. Cantik suara. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.